jatuh bangunlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit parah luka kan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tawalah semula. Bangkit ingat bertua dulu supaya jalan lurus. Kau tidak di tepi berbogel tak berakal. Dengan nama yang Maha Esa, maafkan aku terlena. Mata buka, tapi aku leka. Sekarang kita sedia pasang geria, kita lebih beka. Siap gerak gempur, sedia rentak tempur. Reda onak lumpur, maju tiada undur. Tak kenal uzur hingga jasad kita terkubur. Kalau kurang kaki tangan lutut dan sisi ulur. Ini malam kita pakai tanja sonsang. Askar jati gerak senyap yang lain berkompang. Berani segerombolan tak takut bila seorang. Kuatkan penting jangan biar ada yang berlubang. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit yang bersusah dulu nanti senang semua. Sakit parah luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tawalah semula. Bangkit ingat bertua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak di tepi berbogel tak berakal sabi. Kau umpama cahaya yang menyinari bumi ini. Kau umpama jebat yang melindungi hak dirinya. Kau umpama senjata yang melindungi tanah ini. Sememangnya pendekar yang gagah berbangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula. Bangkit bila diluka nanti pulihlah semula. Bangkit biar bersusah dulu nanti senang semua. Sakit parah luka akan pulih semula. Bangkit bila ditolak jatuh bangunlah semula. Bangkit bila dijajah boleh tawalah semula. Bangkit ingat bertua dulu supaya jalan lurus. Kalau tidak di tepi berbogel tak berakal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hai semua. Sihat? Kita tunggu dulu. Okey, jom. Oh, kita kat belakang joget-joget Joget-joget? Reggae. Kita nak ucap terima kasih kepada Kai dan juga bandnya. Hari ni kita band Kisah Hitam lain lah. Band Bukan lain. down. Kisah Hitam Band hari ni. Okey semua, kita berjumpa lagi. Pastikan banyak belanja muzik ni. Mantap. Okey. Ada dengar tadi. Okey, jadi kita bertemu lagi untuk minggu yang ketiga, episod ketiga. Sedang tak sedar. Kita dah masuk. Okey tak ni? Sebab saya berjoget tadi. Berjoget, banyak mahal. Sedar tak sedar kita dah masuk episod yang ketiga, menemani anda setiap hari Sabtu di TV OK. Saya dan juga Syamin. Syamin sihat? Sihat. Kita nak ucapkan tahniah juga dekat Syamin. Standby muzik standby Sebab Syamin baru je bergraduasi dalam bidang master dalam bidang undang-undang. Ya, betul. Wow, tahniah. Thank you. Lepas ni sama PhD terus Ya, betul. On the way. Okay, so mungkin nak share sikit lah. Kita nak tanya Syamin terus. Ya, betul. Seronok tak? Tak susah ke nak tambah sampai master ni? Susah sebenarnya. Ya. Susah ya. Sebab minat je. Minat Sebab minat saya teruskan. Sebab masa tu saya kerja Dewi Remaja campur dengan master tu lagi. Betul. Tapi saya tengok Syamin, ramailah puji Syamin, beauty with brain, beauty. Ya. Tapi dalam banyak saya baca tu, ada juga yang macam bully Syamin kan? Ya. Dia tak boleh lari daripada bully. Semua Dia kata orang sini, akan bully. saya baca balik apa Okey, yang saya katakan bully tu. So, saya baca dekat social media Syamin tu, dia kata sebab page UiTM saya boleh sebut dekat sini, dia kata beza seimbangkan masa antara selebriti dan juga pekerja. Dia kata selebriti je lah mana ni. Tapi Syamin relax jawab Ya. Dia kata macam tu. Kalau kita, yang saya belajar daripada Dewi Remaja, kita tak boleh melenting. Kalau kita melenting, netizen suka. Betul. Apa pun kita buat, kita kena tenang, lapar. Dia kata hiburan awam ni kena relax dan sangat berkaitan dengan topik kita minggu ini berkenaan dengan bully. Luka tak nampak. Sebab bukan bully fizikal je. Ya. Bully cyber pun salah satu bentuk bully yang perlu kita bincangkan. Kadang-kadang orang tak sedar, diorang punya ayat, diorang punya words tu, Betul. choice of words diorang, dia stay dekat mind orang. Menyakitkan hati lah. Sebab ada orang cakap Syamin rendah kata je. Rendah, iya. Saya jalan-jalan dekat Shah Alam. Wah. Saya ingat nak hujan tadi. Saya pun nak ingat hujan. Saya jalan-jalan dia. Betul. Mind my own business.
business. Lepas tu dekat komen ada pula, saya ada nampak dia ni rendah je orangnya. Diorang kata biar rendah fizikal asalkan IQ tinggi. Ya. Adab tinggi. Ya. Okey. Rendah hati. Rendah hati, rendah dingin semua tu paling penting untuk menjadikan kita manusia yang sempurna. Jadi kita saksikan dulu segmen yang pertama, segmen React. Yes. Kita ada sedikit sketsa yang kita nampak tadi lah dekat skrin. Ya. Betul lah, social media pun main peranan juga dalam membuli banyak lah. Betul lah. Kita ada Dalam membuli pula, sorry. Betul lah. Gejala buli banyak Betul. dekat social media. Bully cyber kita sebutkan tadi. Bully cyber. Bully fizikal pun je. Tapi yang sekarang ni bila adanya peningkatan penggunaan media sosial, ramai sangat yang menjadi mangsa ataupun mangsa bully cyber ataupun mereka sebenarnya pembuli di media sosial ataupun pembuli cyber itu. Dan kita ada dua tetamu kita bawakan ini. Sebelah kiri saya nampak gacang garang. Saya takut saya kena bully nanti. Saya takut saya kena bully dengan kita punya peguam ni. Kita terus perkenalkan kepada anda Tuan Muhammad Yazir Azad Zainuddin, peguam kita. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Assalamualaikum. Terima kasih. Okay, tak bully Tak ada. Mungkin saya bully je lagi. Dan kita ada seorang lagi yang kita bawakan ke studio. Siapa yang ada bersama dengan kita? Kita ada penyanyi dan selebriti Dinda Rania. Okey Dinda, apa khabar? Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Sihat? Sihat. Okey, kita nak mulakan dengan Tuan Yazir terlebih dahulu. Okey, Yes. bila bercakap soal bully, luka tak nampak ni, apa yang perlu kita tahu dalam soal undang-undang? Bully Konteks dekat mana undang-undang. kedudukan? Ya, apa ni bila kita bercakap berkenaan dengan bully ni ya, kebanyakannya ada menganggap ia sebagai satu gurauan kasar. Kan? Jadi si pelaku ni lebih menjurus kata apa yang dibuat dia adalah sebagai satu gurauan kasar. Namun yang demikian, apa yang kita dapat takrif ataupun definisikan daripada segi undang-undang, yang pertamanya berkenaan impak kepada mangsa itu sendiri. Ya, jadi ia boleh merangkumi daripada segi fizikal dan juga daripada segi mental. Apabila impak terhadap mangsa tu mempunyai satu impak yang negatif, sebagai contoh telah menyebabkan mangsa tersebut telah mengalami kecederaan fizikal, itu merupakan satu bully yang boleh menjurus kepada kecederaan di bawah Seksyen 323, Seksyen 324 kandung persiksaan. Dan juga kalau daripada segi kita cakap bully daripada segi mental ni adalah bully cyber, yang saya rasa dewasa ini makin menular di kalangan masyarakat kita. Syamin pakar ni bab atar-atar ni kan. Macam tu lah. Okey, kalau Dinda Ya. selalu kena bully ke? Kalau Dinda time zaman sekolah pernah kena bully. Tapi tak teruk lah sebab Dinda jenis yang melawan balik. Oh. Dinda kan dah public figure dah sekarang. So Ya. dekat internet ada tak masih lagi macam unsur-unsur bully, komen-komen? Masih ada ada. tak contohnya? Contohnya dia lebih banyak ke DM lah. DM secara terus? personal ya. Oh. Kadang tu dia menghina like, macam dia usik mak bapak. Lepas tu dia usik kita punya, orang kata kiranya dia body shaming lah. Oh. Body shaming. ya. Tapi tak ada masalah pun kan kita kan? Body shaming adalah satu bentuk bully juga. Ya. Kan betul kan? Betul, ya. Body shaming pun boleh sekarang dikategorikan sebagai satu bully cyber, yang mana sejak daripada tahun 2025 ia telah pun Parlimen telah mengubah satu undang-undang yang untuk menghukum kepada pelaku-pelaku yang telah pun melakukan bully cyber ni. Dan sebab sebelum daripada undang-undang ni digubal, bully cyber ni dia punya hukumannya agak rendah.
Dan kalau kita tengok ada satu kes viral melibatkan satu influencer yang mendiang Asia. Ya. Kan? Di mana beliau merupakan seorang pengaruh influencer yang telah pun dikenakan buli, dikenakan tumahan, hinaan dan termasuk juga kepada ibu beliau ya, keluarga beliau, dan akibat impak daripada buli cyber tersebut telah menyebabkan beliau telah pun meninggal dunia. Dan pada ketika itu undang-undang kita tak berapa ketat, dan selepas daripada tragedi tersebut, kita katakan satu tragedi berdarah jugalah untuk Malaysia, di mana parlimen telah bertindak dengan menggubal satu undang-undang yang lebih ketat ya, untuk mengawal daripada tindakan-tindakan ini dari terus menular. Betul. Sebab macam mana yang Dinda kata sebentar tadi, dia daripada awal lah body shaming. Kita tak tahu bila seseorang tu kena body shaming tersebut, impak dia kepada seorang individu tu. Macam kita tengok Dinda, boleh jadi dia boleh terima, bukan maksudnya terima, maksudnya boleh mengambil pendekatan mana tak berapa serius sangat mengganggu mental beliau. Tapi kalau macam yang terjadi pada Asia tersebut, kita sangat sedih lah sebab perkara tersebut sampai meragut nyawa beliau. Tuan, ada tak garis pemisah gurauan dengan jenayah tu? Mana satu? Mana garis pemisahnya? Okey, macam saya sebut sebentar tadilah, garis pemisah ni dia tengok kepada impak yang terhadap si mangsa tersebut. Sebab kalau kita kata garis pemisah ni, gurauan daripada segi takrifannya, gurauan ni adalah satu mutual, di mana saya bergurau dengan Syamin sebagai contohnya, dan Syamin pun memberikan konsen ataupun tak ada masalah dengan gurauan tersebut. Tapi bila gurauan tu telah menjadi satu yang lebih serius, yang boleh menjejaskan, contohnya menjejaskan kita punya mental, menjejaskan fizikal kita, ia telah ditakrifkan ataupun dapat diidentifikasikan sebagai satu bully dan merupakan satu pelakuan jenayah. Ya. Tuan Yazid membuli saya. Dia tak nak gurau dengan saya, dia nak gurau dengan Syamil je. Kita nak tengok ni. Soalannya pada Syamin. Okey, saya tanya Dinda. Tadi Dinda kata ada DM dan sebagainya, dan waktu sekolah tu Dinda macam melawan balik. Ya. Apa Dinda buat sebenarnya supaya mereka tidak, orang kata tak pijak kepala lah, tak ambil kesempatan? Macam jenis Dinda ada satu semangat yang orang kata pergi lantak dengan mulut orang. Okay. So bila diorang bercakap-cakap, Dinda tak layan. Dinda macam talk to my hand macam tu kan. So diorang mencuba untuk touch fizikal Dinda. Tapi dengan bermulanya diorang curi barang Dinda and then sorokkan barang-barang penting. Ini zaman sekolah lah? Zaman sekolah, barang-barang penting. And then Dinda jenis tak duduk diam. Dinda tahu siapa buat. Sebab kita nampak kan siapa yang desperate sangat nak jatuhkan kita kan. So Dinda jumpa dia, tanya, mana kau curi aku punya barang? Macam tu. Aku nak balik ni. Macam tu. And then semua macam tak nak bagi kerjasama. Boleh dikatakan satu kelas jugalah komplot benda tu. Sebab Dinda dekat sekolah banyak pergi ke ruang muzik. Okey. Sebab kita kan budak-budak muzik dekat sekolah juga. Dan dekat situlah diorang boleh sorok kita punya barang. Sebab barang kita tinggal dekat kelas. Macam tu. Dia macam dengki pun dia kan? Ya, ada tu pernah sekali beg Dinda dicampak dan sebagainya. Tapi macam biasa Dinda melawan balik and then diorang takut. So solution dia sebenarnya bila kita dibuli, tak perlu pun nak takut. Sebab dia manusia, kita manusia. Kapok. Kan? Muzik mana muzik kita nak takut. Kita tahu limit manusia tak kat mana. Dan kita pun manusia, kita tahu limit kita tak kat mana. So untuk Dinda, apa-apa pun yang kena buli kat luar sana, jangan pernah takut untuk lawan balik. Kalau tak ada tenaga atau kekuatan untuk lawan balik, bagi tahu orang-orang yang terdekat. Macam tu. Dinda sangat empowering lah. Betul lah. Dia bagi tips terus. Ya. Saya tanya soalan tips dah bagi dah. Tapi kan Tuan Yazid kan, sebelum tu Syamin, saya tengok ramai juga yang tak melaporkan sebab takut tadilah. Ya. Kenapa ada takut tu? Mungkin ada yang tak faham lagi sebenarnya. Ya, daripada segi apa yang Dinda cakap sebenarnya tadi, saya agak setuju lah. Kita boleh nak lawan balik, tapi daripada segi cara kita nak melawan balik tu pun kita kena tengok lah sama ada tindakan kita tu adalah ruang batas undang-undang kan. Macam contohnya kalau kita retaliate balik dengan cara yang
sewenang-wenangnya macam tu akan timbul kesalahan pula pada diri kita. Jadi menjawab pada soalan Hafiz pula sebentar tadi, kenapa macam mana kita tak lapor kan perkara tersebut. Benda ni terjadi disebabkan boleh jadi tak ada pendedahan yang sewajarnya. Dan mungkin rasa takut perkara itu akan berulang lagi di masa yang akan datang, ataupun takut tak ada tindakan sewajarnya yang akan diambil oleh pihak-pihak tertentu dalam memastikan kejadian ini tak akan berulang lagi. Jadi benda itulah yang mengekang daripada mangsa-mangsa untuk terus melaporkan kepada pihak berwajib, kepada ibu bapa, dan saya rasa ibu bapa juga patut mainkan peranan yang penting lah, patut memberikan sokongan, takut pergi kepada proper channel macam mana kita nak buat laporan dan lain-lain. Tuan, Ya. untuk orang yang remaja ataupun siapa-siapa yang dibuli di luar sana kan, boleh tak Tuan terangkan apa undang-undang yang melindungi mereka dekat sini? Ya. Sememangnya mangsa kadang-kadang kita dapat tahu dia takut untuk nak melaporkan sebab dia risau akan akibat yang akan terjadi kalau dia buat laporan ataupun melaporkan perkara tersebut kepada pihak berwajib dan macam tu. Jadi daripada segi konteks undang-undang, terdapat undang-undang iaitu Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Dah lama dah akta ni, dah lebih kurang 20 tahun lebih, dan di bawah Seksyen 15. Akta tersebut yang berbentukkan bahawa apabila seorang mangsa membuat laporan ataupun membangkitkan perkara ini kepada pihak berwajib, identiti mangsa tersebut akan dilindungi, dan gambar beliau dan juga sekolah ke alamat semua pun akan dilindungi. Dan kepada prinsip asas undang-undang jenayah juga, tak kisahlah kalau ada sama ada apa-apa kesalahan ataupun yang telah berlaku pada diri kita, apabila kita melaporkan perkara tersebut kepada pihak polis secara khususnya, sememangnya pihak polis akan memberikan perlindungan di mana pengadu tersebut akan dilindungi daripada disebarkan identiti dia semua. Jadi saya rasa dengan perkara-perkara ini sepatutnya mangsa tidak patut takut ataupun rasa segan ataupun untuk membuat laporan. Mereka dilindungi, jangan Ya, risau. betul. Okey, Dinda sebagai orang kata selebriti, orang kata pengaruh media sosial, macam mana Dinda menggunakan social media Dinda untuk pastikan Dinda dapat sebar luaskan tentang janganlah membuli semua? Macam Dinda ni jenis yang straightforward je. So kalau fans ke apa, diorang tanya tentang kes bully ni, yang Dinda boleh bagi tahu kat diorang, kepada pembuli dengan yang dibuli, kepada pembuli stop untuk membuli, sebab orang yang membuli ni sebenarnya ternampak lemah di mata semua orang sebenarnya. Allah dia kan, cakap je lagi. Cakap lagi. Dia tak boleh sakit hati kalau pasal bully ni. Betul lah, dia sebenarnya penakut. Dia sebenarnya penakut. Kenapa dia membuli? And then kenapa dia tak membuli orang yang kuat, orang yang boleh lawan dia? Kenapa dia membuli orang yang lemah, yang takut nak bercakap? Boleh katakan orang-orang yang introvert lah selalunya yang dibuli ni kan. So dekat situ terserlah lah kelemahan pembuli ni sebenarnya. Sebenarnya dia punya hidup tak happy macam orang lain. Maybe hidup dia banyak kekurangan, serba kekurangan. That's why dengan cara membuli orang, dia rasa dia kuat, dia rasa dia happy buat benda macam tu kan. Tapi sebenarnya tak. Dan kepada yang dibuli, tolong jangan takut, sebab lagi kita takut, lagi pembuli tu nak buli. Ya. Itu. So bangkit. Jangan pernah takut bila kita jatuh, okey? Ya, Betul. okey. Malaysia. Ya. Bangkit dan berani. Okey, kita dah kesuntukan waktu. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Muhammad Yazir, Azad Zainuddin, peguam kita, dan juga Dinda Rania. Banyak perkongsian dan juga jawapan balasnya berkenaan dengan apa yang kita kongsikan berkenaan dengan buli. Dan untuk kita ingatkan juga kepada ibu bapa dekat luar sana, jangan jadi enabler, ya. Jangan jadi kita nak galakkan dan kita membuli pun satu masalah juga. Okey, sekali lagi terima kasih kepada kedua tetamu kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas ini. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Dum dum dum, dum
Kembali anda sedang menonton Infinity, tapi sekarang kita berada di segmen Chillax. Ya. Ya, tadi kita bercakap pasal mental health. Kena bully. Bully, Berkaitan sorry. juga lah. Minggu lepas. Kena bully, Betul. tapi sekarang kita akan bercakap tentang topik-topik yang relax sikit. Ya, tadi kita tunjukkan kepada anda berkenaan dengan basikal. Saya nak Ya. baca sedikitlah info ataupun berkaitan dengan tetamu kita ini. Merupakan satu-satunya anak perempuan dalam 6 adik-beradik dan juga sangat aktif dalam aktiviti skala asak. Merupakan anak kelahiran negeri Terengganu dan juga tidak menyangka minat basikal BMX ini membawa beliau ke peringkat antarabangsa. Hebat. Ya. Hobi Kalau saya tak tahulah. Hobi ni mahal sebab basikal ni mahal. Ya, hobi Kita mahal. terus persilakan kepada anda bawakan ke pentas hari ini. Dina, silakan. Silakan. Oh, saya ingatkan Dina keluar naik basikal tadi. Tak ada. Tak ada, Saya ni Tak ada show lah kita hari ni. Tak takut dia belum. Ya, saya pun takut ni. Oh, okey. Dina, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Dari Terengganu ke? Tak, saya memang stay dekat sini UC juga. Okey, baik. Dina, tadi kita dah tengok sedikit klip ringkas lah berkenaan dengan Dina ini. Basikal BMX melompat sana terjun Saya sana. takut sebenarnya. Bila mula ni sebenarnya? Saya bermula masa saya umur 12 tahun. Oh, siapa yang encourage dia Betul. tu kan? Siapa yang galakkan? Kawan saya lah. Oh, Saya kawan. bermula daripada kawan juga. Saya kaca shock sikit dululah. Awak tu memang terus BMX ke atau basikal biasa dulu? Saya terus BMX. Tapi saya ada juga basikal yang masih kecil-kecil kan. Biasa Ayah tu kita lah. beli kan. So ada jugalah. Kenapa spesifik? Spesifik. Suka nature ke macam mana? Tak juga. Dia bermula pada... Saya main banyak sukan lah sebelum ni. Bukannya bermula dengan basikal Antara lah. sukan yang dimain tu? Saya main semua sukan. Contoh yang paling favourite? Paling favourite selain basikal, Aha. saya suka hoki. Hoki. Ya. Oh, so you main hoki, main basikal. Main apa lagi? Tapi sebelum saya main basikal, saya main hoki semualah. Netball, Macam-macam macam-macam. Tapi lepas saya dah kenal basikal, saya dah fokus lah. Saya fokus satu sport je, basikal tu. Oh, Tak ke high maintenance? Macam kos dia tu macam mana kan? Basikal tu mahal. Ya, mahal. Saya nampak dekat kedai-kedai kan Mahal. 3,000 lebih. Memang mahal. Tapi Alhamdulillah, saya ada parents yang support saya lah. Okay. So, belum saya ada sponsor tu, memang parents banyak support saya. Sebab masa kecil kita mana ada duit kan nak beli. Betul. Kalau nak ingatkan kan, first basikal berapa? Murah je. 2,000. Murah. 2,000. Betul. Kiranya kalau orang nak berbanding dengan orang lain, diorang lagi mahal lah. Tapi saya murah dengan kita orang tu 150. 2,000, 1,000 tak apalah, Syamin, kau 1,000 belum melompat patah basikal tu. Okey. Tapi selain daripada ibu bapa yang menjadi penyokong tegar, tadi Syamin tertanya juga, tak ada ke minat hobi-hobi Make up kewanitaan? tu kalau tak kita bestie tau. Makeup, actually saya kan dulu memang sukan je kan. So saya memang tak into makeup pun sebenarnya. Saya dulu nak kata maskulin sikit lah. Feminin tu tak ada. Sekarang je baru nak start. So maybe you boleh ajak I makeup? Boleh. Kita pergi kelas makeup sebab saya tak pandai. Tapi Syamin, Dina tak nampak macam boyish tau. Tak nampak tu. Masih lagi feminin tu. Ya. Actually saya baru je feminin. Betul. Sebelum ni saya agak boyish lah. Kalau yang kenal saya, diorang memang diorang nampak saya ni boyish. Maybe dalam 5-4 tahun ni baru I start. Okey, baik. Sebab kita bacakan tadi, tak menyangka sukan BMX ni membawa ke peringkat antarabangsa sekarang ni. Ke mana dan apa pencapaiannya sekarang? Pencapaian saya sekarang, saya pernah pergi Australia, saya dapat nombor, alhamdulillah lah, final lah, nombor 8. Australia. Australia tu nombor 4. Okey. Yang dekat Japan, I dapat nombor 4. Itu sukan apa sekarang? Diorang buat macam Japan Cup, Australia Cup macam tu. Actually dia untuk kumpul poin untuk pergi Olimpik sebenarnya. So boleh macam tu walaupun tak start dari dulu. Start daripada umur berapa? Saya start daripada umur 12 kan. 12. And then yang pergi Olimpik tu bukan ke kita nak through national Ya betul. bodies? So I start masuk dengan national masa umur 14 tahun. So betul. Masa tu saya start pergi banyak Saya tingkatan overseas 2 lah. kelas kat mana? Tingkatan Dia 2. Dia kan main basikal.
pun national. Oh, tapi kan mesti tertanya-tanya juga, ramai tertanya kalau bila main sukan basikal ni kecederaan tu dah kawan baik lah. Ya. Of course Pernah tak jatuh gunung ke? Ada nanti jatuh saya gunung tunjuk tak ada video. Ada. Ada ke? Memang ada. Kecederaan apa yang Paling Yang saya banyak hempas ke pokok lah. Ah. Dan saya pernah juga pengsan. Oh, kenapa? Sebab saya hempas kat pokok. Orang jumpa tak? Jumpa lah. Alhamdulillah masa tu ada teammate saya yang lain. So, diorang notice saya jatuh masa tu. Bila korang jalan tu kan, bila korang jatuh ke apa, kawan gelakkan tak? Dulu masa awal-awal saya main dulu, diorang macam kesian lah. Tapi bila dia dah tahu kita dah biasa jatuh, diorang gelak lah. Orang gelak dah. Diorang tengok kita sakit, diorang gelak. Saya tertanya-tanya kalau kata main sukan ni memang lokasi hutan macam tu, macam saya tengok track ni macam track ATV. Oh, ya. Dia quite same juga. Tapi saya more to downhill lah. Kalau track tu selalunya 1 ke 2 kilometer kita memang turun saja. So kita tak ada nak climbing ke, nak flat ke. Okey, Flat okey. maybe ada tapi sikit-sikit. Kita memang turun saja. Betul. Saya bukan nak minta Dina promosikan tempat tak. Tapi Okey. kalau macam saya berminat, macam best lah tengok ni, nak try kat mana yang saya boleh cuba ni. Antara lokasi favourite Dina ni. Kalau dekat Malaysia ni ramai orang akan pergi kat Bukit Kiara. Kalau tahu tempat orang hiking juga tahu tak? Ya, Dekat ya, ya. TTDI tu. Oh. Situ memang ada Boleh banyak. tahu. Nanti saya dengan Hafiz pergi. Boleh pergi. Situ memang ramai mountain biker, diorang favourite gila kat situ. Dia kan, dia macam saya seorang ibu dekat luar ni. Saya pun terkejut. Oh, itu antara lokasi yang ataupun track yang selalu digunakan. Yes, betul. Okey, so selepas ni dah ada banyak pencapaian, apa next plan Dina dalam sukan ni? Ke mana hala tuju? Hala tuju sebab saya sekarang actually taklah terlalu ke sport sangat sekarang. Sebab saya ada kerja saya juga. Saya ada 9 to 5, 9 to 6. small business saya. So saya tak ada fully athlete sekarang ni. Tapi of course saya ada target lagi. So untuk next year lah SEA Games 2027 kat KL. Betul, SEA So Games itu tahun depan. target saya next lah. Okey, baik. Dah slow down sekarang, kalau kata berkenaan dengan latihan training, ada tak jadual-jadual dia ataupun bebas je? Rutin dia. Rutin tu bergantung pada diri saya sendiri. Saya yang create semua tu. Kan saya ada kerja juga, saya ada banyak kerja lain kan. So saya yang buatlah schedule saya sendiri. Maknanya contoh training weekend. So hari lain saya kerja, maybe pagi saya kerja, malam saya training macam tu lah. Apa skill yang kita perlu ada masa training tu? Apa yang kita nak asah? Kalau lari kita kena ada stamina semua tu kan? Skill yang nak kena ada training macam mana? Actually lari pun kena juga sebab kita nak jaga stamina kita kan. Yelah. So at least kalau untuk mountain biker macam saya, atlet basikal mountain bike ni, kita memang kena masuk juga trail, kena masuk juga track. Kalau tak masuk track dia akan rasa kekok lah kalau nak mula balik. Endurance tak ada lah. Ya, macam correct. Betul. Okey, satu lagi nak tanya berkenaan dengan pemarkahan lah. Kalau kata pertandingan ni, macam mana dia kira, okey, ni boleh menang di peringkat 1, nombor 2. Apa track ke? Cara lompat, lipat ke macam mana? Kalau untuk mountain bike, kita sebenarnya racing tau. Tapi racing dengan diri sendiri je sebab kita pakai masa. Oh, macam So dia seorang-seorang. Faham tak? Dia lepas seorang-seorang. Tak kisah orang lain lah. Memang tak kisah orang lain. Betul. Hafiz tahu tak yang climbing tu? Tahu. Sama. Okey. Oh, dia kira waktu macam tu kan? peribadi kita lah. Ya, betul. Oh, yang you lompat semua tu ada kira tak? Tak ada. Oh, tak ada. Oh, so you just nak go to the Kita destination nak laju. dengan cepat laju. Betul. Oh. Kita memang racer lah, bukannya yang freestyle punya orang lah. Okey, baik. Sebab Dina ni orang kata memberi inspirasi kepada remaja luar sana yang berminat nak sukan lasak ni. Kadang-kadang ada ibu bapa yang tak gemar ataupun berkenan anak buat sukan lasak macam ni, apatah lagi seorang wanita, perempuan. Ya. Mungkin Dina nak bagi titik-titik pesan kepada ibu bapa ni. Saya kalau nak suruh pesan kepada ibu bapa kat luar sana, korang kena minta mak ayah saya lah pesan. Macam tu Macam tu sebab saya bermula dengan mak ayah saya memang tak bagi. Sebab saya kan the only girl Girl lah. dalam Macam mana kita kan. Saya jenis saya, kalau saya nak benda tu saya akan nak. Saya macam even mak ayah saya marah, saya akan nak juga. Saya degil lah sikit dulu. Sampailah mak saya ni macam siapa nama arwah coach saya, dia yang pujuk datang bagi tahu kat mak saya. Sampai macam tu Ya, sebab arwah coach saya tu dia tahu saya ni macam berbakat. So dia minta dekat parents saya sendiri sampai datang rumah. So parents saya, okey boleh lah, bagilah. Sampai hari ni diorang support saya, alhamdulillah.
Yelah, dah capai macam-macam dan beri orang kata kejayaan bukan saja kepada negara, paling penting kepada negeri Terengganu itu sendiri. Betul. Bangganya sebab kampung saya Terengganu juga. Saja bagi tahu kan. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Dina. Semoga terus memberi inspirasi kepada anak muda dekat luar sana dan juga kita doakan kejayaan Dina untuk perancangan seterusnya dalam sukan BMX ini. Jadi kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, kita dah habis segmen Chillax. Betul. Sekarang kita nak ke segmen TVET. Ya, segmen TVET. betul. Kali ini sangat istimewa lah TVET sebab kita ada beberapa orang tetamu yang akan bercakap berkenaan dengan topik hari ini berkenaan dengan bidang industri RIR, palang kosong ataupun minggu-minggu ni kita punya TVET topik kita sangat interesting lah. Betul Tapi lah. to be honest, minggu ni paling interesting. betul, sebab kita bercakap tentang revolusi industri 4.0 dicampur sekarang ada AI, macam-macam jenis Ya. kecanggihan yang ada hari ini. Dan hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan teknologi digital pintar, otomasi dan pertukaran data secara maya dalam sektor perkilangan dan juga pengeluaran. Kita ada tetamu bersama dengan kita. Saya perkenalkan yang pertama, Tuan Muhammad Sani Sayan, Ketua Bahagian Teknologi Automasi Robotik. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Betapa susahnya sebut jawatan-jawatan mereka ini ya. Susah saya. Dan kita ada seorang lagi, kita bawakan Tuan Ubaidullah Muhammad, pegawai latihan kita. Apa khabar Tuan? Baik, apa Ya, kita ada lagi 3 orang di sebelah sana. Okey, kita ada 3 orang tetamu di sana, termasuklah pelajar mereka. Saya pertama sekali saya kenalkan Encik Al-Hazari Jamal, penolong pegawai latihan vocational. Ya, saya. Di tengah-tengah. Okey. Dan kita ada Ahmad Syarif Hidayat, Yuli, pelajar. Dan juga Muhammad Aiman Irfan Mat Yazid, juga pelajar. Okey, sekali lagi kita akan bersama dengan mereka untuk melihat apa yang ada di atas meja. Tu saya nak mulakan dulu dengan Tuan Muhammad Sani dulu. Kalau kita nak lihat ini sistem kawalan mekatronik dalam IR 4.0 ni, apa sebenarnya? Okey, jadi sebenarnya mekatronik ni dalam elemen industri 4.0 ni kita boleh asasnya kepada 3 lah. Iaitu mechanical, lebih kepada fizikal. Kemudian kepada elektronik, iaitu lebih kepada sensor. Kemudian dan yang perisian yang ketiga adalah lebih kepada programming ataupun kod yang digunakan dalam sistem itu sendiri. Okey, baik. Okey, kalau Tuan, saya boleh panggil Ubay ya? Boleh panggil Saya Ubay. panggil Ubay boleh? Kalau Tuan Ubay sendiri, kalau kita lihat sekarang kalau IR 4.0 ni nampak macam memudahkan sesuatu kerja. Adakah ia betul-betul memudahkan ataupun menambahkan lagi kerenyahan orang cakap? So sebenarnya teknologi industri 4.0 ni pokok utama dia adalah digitalisasi. Saya Susah. faham. Saya pun susah nak sebut. Susah nak sebut. Okay. Terma-terma dia kan. Internet. So kalau kata mudah tu seolah-olah macam saya duduk kat rumah, saya boleh kawal kilang saya dekat kilang lah, saya punya production line dekat kilang. Work from home lagi. Macam work from home. Tapi kita boleh, contoh kita ada handphone, boleh tengok production jalan ke, tengok data dan sebagainya lah. Maknanya memang betul-betul boleh jadi work from home lah. Dan bila kita work from home tu, kita dapat sebenarnya more work and life balance lah. So kita dapat bekerja tapi masih ada masa untuk keluarga dan sebagainya. So sebenarnya dari segi memudahkan, memang sangat memudahkan lah. Saya ada soalan untuk Tuan Ubay. Kalau kita ada banyak mesin, adakah ia akan ganti tenaga pekerja? Okey, so sebenarnya kita kena tengok bila mesin ni kita perlukan pekerja mahir. So untuk apa pekerja mahir? Untuk buat maintenance, untuk buat programming, untuk buat pemasangan dan sebagainya. So kita Malaysia ni ke arah negara berpendapatan tinggi. So bila diorang ni ada kemahiran, ada kelulusan, diploma, kemahiran dan sebagainya, mereka dapat gaji yang lebih baik. So sebenarnya kita menggantikan pekerja-pekerja yang macam operator dan sebagainya. Maknanya yang 3D, dangerous, dirty dengan dehumidity. So kita dapat gantikan pekerja-pekerja ni. Dan sebenarnya pekerja-pekerja ni banyak pekerja asing sebenarnya kan. So
bila diorang ada kelulusan, diorang dah ada lebih pendapatan lebih tinggi. Sebelum saya bergerak ke contoh di sana, saya tanya satu lagi soalan kepada Encik Muhammad Sani. Berkaitan juga dengan soalan kepada Encik Ubay, di mana kebolehpasaran, marketability kalau ada pelajar yang masuk dalam bidang ini, apa yang boleh kita tahu? Okey, utamanya saya tambah sikit tadi lah. Sebenarnya kita nak upgrade, ya, okay? Bukannya kita nak kurang bekerja, macam tadi lah, macam Cik Ubay bagi tahu. Ini kita nak upgrade knowledge dia supaya dia lebih jadi pekerja yang mengawal sistem. Dan di bidang pekerjaan sebenarnya banyak. Contohnya di sektor pembuatan, contohnya otomotif kan. Jadi kat situ kita gunakan sistem yang mengawal robot. Contohnya kita nak mengendali kepada robot tersebut. Kemudian di sektor macam logistik kan, macam AGV, Automated Guided Vehicle, maknanya sistem tu mesin, tapi kita nak lahirkan ataupun nak bagi peluang pada anak-anak muda kita ni supaya dia boleh kawal sistem tu. Itulah jadi peluang pekerjaan dia sebenarnya ada. Kita bukan nak mengurangkan pekerja, tapi kita nak upgrade dia punya skill, upskill dia punya. Saya tengok semua lelaki ni ada perempuan tak? Syamin tak puas hati, dia tanya perempuan ke? Perempuan ke? Ada ramai tapi tak ramai lah. Tak Tengok ramai bidang, lagi. tengok bidang. Dia tengok bidang. Tengok bidang. Nanti Syamin boleh gunakan pengaruh yang ada. Okey, saya nak tanya kepada tiga lagi tetamu kita, pelajar dan juga tenaga pengajarnya di situ. Mungkin boleh ceritakan kepada kita apa sebenarnya yang ada di atas meja itu. Okay, baik. InsyaAllah seperti yang penonton-penonton lihat di depan ini adalah conveyor training kit di mana kami bawa replika yang khusus kami digunakan dekat institut kami untuk kami ajar pelajar lah. Dan sebenarnya replika ni walaupun kecil tapi sebenarnya konsep ni sama macam dekat industri. Okey, dia dikecilkan lah. Ya, kita kecilkan sebab mudah untuk kita bawa dan untuk kita belajar lah. Dan kalau tengok sini kita ada controller yang seperti mana yang Cik Ubay kata tadi, kita ada controller yang akan kawal segala aktor-aktor, sensor-sensor, motor dan sebagainya lah. Okey. Dan kalau lihat kita sini kita boleh paparkan kepada dashboard sebab tadi kalau kata Cik Ubay tadi kita boleh remote daripada rumah kan. So kita boleh remote dengan handphone, smartphone dan juga tab. Dan kita akan create, maknanya pelajar akan setakat kawal, belajar untuk mengawal peralatan ni dan juga dia boleh buat kawal menggunakan dashboard. Okey, orang kata bila dah cakap tu kita kena tunjuk bukti. Syahrir dan juga Aiman sebagai pelajar mungkin nak tunjukkan kepada kita ataupun demo bagaimana proses mesin yang ada depan kita sekarang ni berfungsi. Mungkin boleh terangkan kepada kita. Kat depan saya ni ada satu dashboard yang saya dah buat, dah program. Kat sini ada tulis push button start, push button stop, slide 1 dan slide 2 lah. Ni bila saya tekan start ni, conveyor ni akan gerak lah. Dia akan asingkan sebab mengikut sensor-sensor kat situ kan. Merah ni saya buat program dia supaya masuk kat bakul yang warna pink tu. Untuk silver tu pula saya buat dia masuk ke bakul biru. Okey, kita tengok. Contoh kita letak silver. Okay. Saya tekan start. Okey, Aiman dah tekan button. Check untuk warna apa. Lepas tu akan teruskan lah. Okay, lepas tu kita letak color merah pula. Color merah pula. Itu plastik. Plastik. Tadi tu besi. Jadi tu silver tu besi. Saya tekan start. Okey, kita nampak ya dekat TV sekarang ni. Ada palang. So ada satu tool ataupun alat yang mengasingkan tu. Dia gate tu dia masuk ke bekas pink tu lah. Okey, kalau tanya kepada Syahrir, kalau di kilang sebagainya, adakah mesin ni lagi laju daripada sekarang ni? Sebenarnya lagi laju dan lagi besar. Sebab yang ni sebenarnya untuk prototype kan, jadi dia buat kecil je. So yang ni sebenarnya untuk simulasi je masa belajar. Syahrir dengan Aiman belajar tahun berapa? Sekarang belajar tahun berapa? Sebenarnya kereta ni semester akhir lah dah. Saya nak tanya Aiman pula. Kalau ada remaja yang berminat dekat luar sana nak belajar sama macam Aiman, dia punya kos tu mahal tak? Contohnya kalau saya student undang-undang, saya kena beli banyak buku. Kalau ini pula macam mana? Apa nak beli? Kalau untuk saya lah, saya rasa kos ni tak mahal mana pun sebab yang kita perlukan hanyalah komputer dengan otak kita sendirilah, badan kita nak. Sebab banyak tak perlu beli banyak-banyak ni lah. Tak perlu. Yang ni yang akan disediakan. Maksudnya kalau kita punya FYP tu macam mana? Kita punya final year project semua tu. Project tu memang ikut masing-masing punya lah. Macam saya punya pun saya buat lebih kurang macam ni jugalah. Kos dia tu kos macam mana? Kos dia tu
Sulit dia tak nak bagi tahu. Sulit nak beritahu. Berat nak bagi tahu. Saya nak tanya kepada Tuan Muhammad Sani juga. Kalau kata saya lihat tadi mereka pakai baju world skill, katanya ada banyak pencapaian yang boleh dikongsikan dengan kita ni. Apa antaranya? Okey, kelebihan pelajar Tibet ni contohnya macam mereka berdua ni lah. Contohnya mereka telah terpilih untuk memasuki pertandingan akhir pertandingan kemahiran mereka Malaysia belia. Jadi mereka telah terpilih. Jadi antara yang mereka belajar itulah macam sistem kawalan dan perisian yang digunakan, teknikal. Jadi dia terpilih dan dia mewakili Attack Shah Alam, Attack JTM Kampus Shah Alam ni untuk bidang mekatronik yang akan diadakan pada 3 hingga 6 Jun ini. Tadi saya dengar Syahrir kata akan ke Jakarta. Betul ke? Wow. InsyaAllah. Hebat. So, mereka ni kalau diorang menang peringkat kebangsaan, insyaAllah diorang akan pergi ke peringkat ASEAN di Jakarta dan peringkat dunia di Aichi, Jepun pada tahun 2028. Tapi diorang kena menang dulu peringkat Malaysia lah. Oh, kiranya mereka akan di peringkat kebangsaan ni mereka akan bersaing antara antara politeknik. Kita ada politeknik, IKBN, ada banyak institusi-institusi yang lain. ada sediakan kos inilah. Ya, betul. Oh, Dan untuk makluman juga, senior diorang pada tahun 2023 wakil Malaysia ke peringkat ASEAN di Singapura dan tahun 2025 wakil Malaysia ke peringkat ASEAN di Manila. Senior diorang lah. So maknanya Attack Shah Alam ni kita bukan main-main lah. Kalik-kalik. Kan biasa-biasa. Betul. Macam. Okey, Tuan Muhammad Sani, kalau kata nak pesan kepada ibu bapa, sebab masih lagi ada tanggapan orang macam bila ambil bidang ni, tak ada kerja lah, tak ada masa depan dan sebagainya. Sebab saya suka bagi ruang ini kepada mereka yang dah terbukti berjaya ini untuk bagi tahu kepada ibu bapa dekat luar sana, inilah masanya untuk ubah pemikiran kita tentang bidang yang ada sekarang. Okey, kepada mungkin ibu bapa yang ada di luar dan juga mungkin kepada anak-anak remaja yang ada sekarang ni. Jadi sebenarnya Tibet ni adalah satu peluang yang luas untuk kita mempertekadkan diri kita lah, terutama dalam pekerjaan. Jadi sebenarnya negara kita memerlukan lebih ramai lagi tenaga mahir, terutamanya dalam bidang skill ini yang untuk jadi kalau doktor tu dia sakit kan, tapi mesin-mesin yang di luar ni dia lebih memerlukan lagi teknikal kemahiran ni yang untuk merawat ataupun operate mesin-mesin yang di luar tu. Jadi kebiasaannya permohonan tu melalui Tibet, UP Tibet. Jadi grab lah opportunity peluang yang ada ini untuk membolehkan generasi yang ada sekarang ni untuk menceburi bidang Tibet dan seterusnya membantu negara untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir dan dapat menjadikan Malaysia ni negara yang lebih maju dibanding dengan negara lain. Okey, Encik Al-Hazari, sedikit soalan lah saya nak tanya, mungkin soalan terakhir untuk Encik Al-Hazari ni. Kalau kata sepanjang pengajian ni, apa yang diajar sebenarnya secara ringkasnya? Okey, sebenarnya untuk teknologi mekatronik ni dia banyak bidang yang berkait dengan seperti yang saya tadi, mechanical, elektronik, electrical, imaging, hydraulic. So dia akan diajar dan sebelum kita buat integrate kepada semua sistem-sistem ni lah. Jadi kalau lihat dekat institut kita banyak ajar kepada, kita tekankan kepada peralatan-peralatan di industri lah seperti PLC, programming dan juga electrical dan elektronik lah macam tu. Okey, baik. Okey, kita nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Encik Muhammad Sani Saan, Ketua Bahagian Teknologi Automasi Robotik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ubaidullah Muhammad, Pegawai Latihan, Encik Al-Hazari, Peneroh Pegawai Latihan dan juga kedua-dua pelajar kita, Syahrir dan juga Aiman. Mereka nampak malu sekali mereka buat projek tu. Kita tengok akaun dia tak malu lah. Kita yang malu mungkin. Okey, sekali lagi terima kasih kepada kesemua tetamu kita atas perkongsian berkenaan dengan teknologi ini. Kita berehat sekali lagi kembali selepas ini. Infinity Next Gen, Next Level.
betul. Circle ni sebenarnya is very important untuk kita tentukan siapa diri kita. Sebab kadang-kadang circle yang salah akan membawa kita ke bawah ataupun circle yang betul akan menolak kita ke atas. So apa benda circle-circle yang Mak nak masukkan ni? Orang-orang mana yang kita selalu habiskan masa bersama, itulah circle kita. Itu hati-hati. Circle ni dia sebenarnya dalam masa yang sama dia macam membentuk pemikiran kita, membentuk sahsiah kita, membentuk cara kita bercakap dan sebagainya. So macam mana kita nak tahu circle kita betul ke tak? Ini Abang Manu punya cara lah. Okay, mungkin korang boleh jadikan macam sebagai panduan lah. Kalau boleh cari networking ataupun circle yang kita je yang paling biasa. Yang lain semua hebat-hebat. Macam contoh kita pegawai biasa, kawan dengan orang-orang yang ada pangkat lebih tinggi ke, orang business owner ke, orang yang apa-apa sahaja yang lebih berjaya daripada kita. Jadi kita rasa macam inspired tau. Kita dengar cerita-cerita dia orang, kita rasa inspired. Dia punya. Sebab orang-orang yang dah berjaya ni biasanya dia perbincangan dia, kita boleh nampak perbincangan yang lebih nak memajukan diri. Macam nak majukan bisnes, macam mana nak begini, begitu dan sebagainya. Itu cara kita nak tengok circle kita betul ke tak. Lagi satu, Nabi pun ada ajar kita tahu. Dia kata, kalau kita nak kawanlah dengan penjual minyak wangi. Sebab penjual minyak wangi tu kalau dia tak bagi minyak wangi pun, at least kita dapat bauan wangi dia tu. Tapi kalau kita kawan dengan tukang besi, kalau kita tak terbakar baju kita, mungkin baju kita akan berbau-bau jelaga besi tu dan sebagainya. Maksudnya, siapa yang kita berkawan, siapa yang kita banyak habiskan masa, banyak influence dalam hidup kita. Jadi pilih circle yang betul kalau nak berjaya. Betul, tak tipu. Bukan suruh tinggal dengan kawan-kawan. Cuma pilih circle yang betul sahaja. Okey? Janji. Bye-bye. Itu dia level up minggu ini. Janji. Hafiz, Ya. sebenarnya saya ada share satu perkongsian lah dekat social media. Saya sebenarnya realise we are who we spend our time with the most. Kalau kita kawan dengan orang malas, kita kawan dengan 5 orang malas, kita akan jadi orang ke-6. Oh, betul lah. Kalau kita kawan dengan 5 orang rajin, kita akan jadi orang ke-6. Betul. Dan kita pun tahu kan, ada orang kata dalam agama Islam semua tahu kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita akan rasa ataupun bau wangi. Betul. Kalau kita berkawan dengan orang yang tukang besi, kita akan bau besi. Itu memang kita semua tahu. Bermaksud bukanlah kita nak hina orang bekerja di kedai besi, tak. Maksudnya pilihlah kawan anda. Kalau kata suka mengutuk, kita pun kutuk orang juga sebenarnya. Ya, kita ada pilihan sebenarnya nak pilih mana yang kita nak jadi. Betul. Kalau kita kawan dengan pembuli, kita pun mungkin jadi pembuli juga. Ya. Okey. Jadi kita nak orang kata nak recap balik apa kita kongsikan berkenaan dengan buli, luka tak nampak berkenaan, dan juga kita mengharapkan supaya topik ini memberi satu pengajaran, satu ilmu dan juga pemahaman baru khususnya dari segi undang-undang. Betul. Yang mungkin ramai terlepas pandang. Okey, dan juga kita nak ucapkan juga tak salah awal saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang akan menyambutnya pada umat Islam yang akan menyambut pada 27 hari bulan nanti, dan juga manfaatkanlah waktu yang ada ini 10 hari terawal Zulhijjah ini menuju kepada hari Arafah. Nanti kita doa banyak, insya-Allah kita dapat kebaikan daripada apa yang kita doakan. Okey, Syamin cuti panjang ke mana? Shanghai. Company trip. Oh, Syamin akan ke Syamin at Shanghai. Ya, at Shanghai. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita yang telah pun memberi tumpuan dan juga berkongsi rasa dengan kita di Infinity pada petang ini, dan juga sanak ulangan kita setiap hari Ahad, waktu yang sama, setiap hari Ahad di saluran yang sama di TV. Okey, jadi kepada anda 3.30, 4.30. betul. Jadi kepada anda selamat bercuti. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum. Saya Hafidh Hussein. Saya Syamil Alexander. Kita persilakan Laskar Pelangi daripada Sang Hitam Band. Wah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan